5 tabiat yang memendekkan jangka hayat anda selepas usia 60 tahun. Anda perlu menghentikan segera rutin harian yang merosakkan kesihatan anda secara diam-diam ini. Pernahkah anda tertanya-tanya mengapa sesetengah orang pada usia yang sama kelihatan cergas dan bertenaga manakala yang lain menjadi semakin lemah? Anda mungkin akan terkejut apabila mengetahui punca sebenar yang membezakannya. Menurut kajian kesihatan di Malaysia dan antarabangsa baru-baru ini, 5 tabiat harian yang kelihatan tidak berbahaya sebenarnya sedang mengurangkan jangka hayat anda sedikit demi sedikit pada saat ini. Apa yang lebih menakutkan bukannya tingkah laku berbahaya yang biasa diketahui seperti merokok atau minum alkohol, tetapi tabiat kecil yang kita ulangi setiap hari tanpa berfikir panjang yang mempercepatkan penuaan secara senyap. Menurut Dr. Imam Santoso, 5 perkara ini telah terbukti mempercepatkan penuaan pada peringkat sel serta melemahkan sistem imun jantung dan otak secara serentak. Dalam beberapa minit akan datang, anda akan mengetahui 5 tabiat tersembunyi yang memendekkan jangka hayat anda dan cara untuk memulihkannya bermula hari ini. Pertama, saya akan memberitahu anda tentang tabiat pagi luar jangka yang merosakkan kesihatan kardiovaskular anda tanpa disedari. Kedua, saya akan menerangkan corak tingkah laku sosial biasa yang dikaitkan rapat dengan kematian awal dalam banyak kajian. Dan ketiga, saya akan menunjukkan tabiat malam yang salah yang menghalang pemulihan fizikal dan mempercepatkan penuaan. Keempat, saya akan menunjukkan kesilapan tabiat pemakanan yang dilakukan oleh kira-kira 70% warga emas yang melemahkan tulang dan organ dengan cepat. Dan yang terakhir, perkara kelima adalah faktor gaya hidup yang jarang disebut oleh doktor tetapi sebenarnya mempunyai kesan paling maut terhadap umur panjang. Penyelesaian yang mudah, ringkas dan praktikal akan dibentangkan untuk setiap item ini. Jika anda menonton video ini sehingga tamat, anda akan mendapat pelan tindakan khusus untuk hari tua yang sihat dan bertenaga. Tabiat pertama ialah meninggalkan sarapan atau makan terlalu lewat. Tabiat meninggalkan sarapan atau makan terlalu lewat mungkin kelihatan bukan masalah besar pada zahirnya, tetapi ia sebenarnya adalah tindakan berbahaya yang memakan masa hidup anda secara diam-diam. Terutamanya selepas usia 60 tahun, ramai orang melangkau sarapan kerana mereka berfikir bahawa mereka tidak lapar pada waktu pagi atau menyangka puasa sekejap adalah baik untuk kesihatan, tetapi tabiat ini boleh menyebabkan masalah yang jauh lebih besar daripada yang dijangkakan. Semakin tua kita, kadar metabolisme menjadi semakin perlahan. Jika anda melangkau sarapan, ritma ini terganggu sepenuhnya dan badan akan terus merembeskan hormon stres yang dipanggil kortisol untuk mengekalkan paras gula dalam darah. Menurut siasatan oleh pasukan penyelidik kardiologi di Hospital Kuala Lumpur, jika keadaan ini berterusan, beban akan terkumpul pada jantung dan saluran darah, meningkatkan risiko serangan jantung atau strok sehingga 27%. Namun, apa yang mengejutkan tidak berakhir di sini. Jika anda makan hidangan pertama terlalu lewat, badan kita tidak dapat mengawal gula darah dan insulin dengan betul. Waktu pagi adalah waktu di mana sensitiviti insulin berada pada tahap tertinggi. Dan jika anda terlepas waktu emas ini, paras gula darah akan kekal tinggi untuk masa yang lama, meningkatkan kemungkinan menghidap diabetes jenis kedua secara mendadak. Malah, hakikat bahawa kira-kira 1 daripada 4 orang dewasa berumur 65 tahun ke atas di Malaysia menghidap diabetes adalah berkait rapat dengan tabiat pemakanan ini. Otak juga terjejas teruk jika anda melangkau sarapan. Otak menggunakan glukosa sebagai bahan api utama dan jika keadaan perut kosong berpanjangan, masalah tumpuan dan ingatan akan timbul. Menurut kajian terhadap warga emas, orang yang sering melangkau sarapan mempunyai penurunan fungsi kognitif yang jauh lebih cepat daripada mereka yang tidak dan kadar kejadian demensia adalah 35% lebih tinggi. Ramai orang terlepas pandang hakikat bahawa satu hidangan ringkas berkait terus dengan kesihatan otak. Selain itu, masalah kehilangan otot juga tidak boleh diabaikan. Selepas usia 60 tahun, pertempuran dengan sarkopenia bermula secara semula jadi dan jika protein tidak dibekalkan secukupnya semasa sarapan, badan akan memecahkan ototnya sendiri untuk mendapatkan tenaga. Ini menyebabkan stamina menurun secara mendadak dan kekuatan untuk mengimbangi badan menjadi lemah yang meningkatkan risiko terjatuh. Jatuh adalah salah satu kemalangan yang paling biasa dan berbahaya bagi warga emas. Ia juga mempunyai kesan maut pada imuniti. Sarapan pagi adalah isyarat penting yang menandakan bermulanya ritme imun harian. Jika anda terlepas hidangan ini,
Pengeluaran sel darah putih akan tertunda dan rintangan terhadap virus luar atau jangkitan akan menurun dengan ketara. Akhirnya, ia menjadi lebih berbahaya kerana satu selesema atau satu keradangan boleh berkembang menjadi penyakit besar pada usia ini. Jadi, adakah penyelesaiannya rumit? Tidak sama sekali. Anda hanya perlu makan sarapan yang kaya dengan protein dalam masa 2 jam selepas bangun tidur. Lengkapkan 25 hingga 30 gram protein daripada telur rebus, dada ayam, yogurt Greek atau keju rendah lemak dan padukan dengan karbohidrat kompleks seperti bubur oat atau roti gandum untuk tenaga yang tahan lama. Mengambil lemak sihat seperti kacang atau avokado juga sangat membantu untuk kesihatan otak dan keseimbangan hormon. Tabiat mudah ini dapat memulihkan ritma biologi badan, menstabilkan gula darah, melindungi otot dan membekalkan bahan api yang diperlukan oleh otak. Malah, warga emas seperti Encik Ahmad yang hidup cergas dan sihat selepas usia 60 tahun menganggap sarapan pagi sebagai satu kemestian dan bukannya pilihan. Mereka menganggap sarapan pagi seperti ubat dan menggunakannya sebagai senjata paling kuat untuk persediaan hari tersebut. Belum terlambat, mulakan amalan ini dari pagi ini. Tabiat kedua yang memendekkan jangka hayat ialah gaya hidup duduk terlalu lama. Pada masa kini, tabiat ini dikenali sebagai merokok jenis kedua kerana ia membawa kesan yang sangat menakutkan. Tahukah anda bahawa jika anda duduk di kerusi selama lebih daripada 6 jam sehari, itu sendiri sudah memendekkan jangka hayat anda? Sama ada anda menonton televisyen, membaca buku atau melakukan aktiviti hobi, perubahan yang sangat negatif berlaku dalam badan anda walaupun anda hanya duduk tanpa bergerak. Masalah pertama yang ketara ialah aliran darah ke kaki menjadi sangat perlahan. Ini menyebabkan sisa lemak terkumpul dengan cepat dalam saluran darah dan arteriosklerosis berkembang pada kadar yang jauh lebih pantas daripada semasa aktif. Hasil susulan jangka panjang terhadap 5,000 warga emas di Malaysia menunjukkan bahawa mereka yang menghabiskan masa yang lama untuk duduk mempunyai risiko kematian akibat penyakit jantung hampir 40% lebih tinggi, walaupun mereka bersenam secara berasingan. Ini bermakna satu sesi berjalan kaki pada waktu pagi tidak dapat menggantikan tabiat duduk sepanjang hari. Masalahnya tidak berhenti di sini. Semakin lama anda duduk, otot tidak bergerak, jadi keupayaan untuk mengawal gula darah juga runtuh. Jika otot tidak menyerap glukosa, gula darah kekal tinggi untuk masa yang lama selepas makan dan saluran darah serta saraf mula rosak sedikit demi sedikit. Malah, ramai orang yang mengulangi corak ini menunjukkan kerintangan insulin seperti peringkat pra-diabetes walaupun mereka belum didiagnosis dengan diabetes. Ia juga memberi kesan yang sangat buruk kepada tulang dan sendi. Duduk terlalu lama memberi tekanan yang tidak normal pada tulang belakang, mempercepatkan kehausan cakera dan menyebabkan sakit belakang menjadi kronik. Otot di sekitar pelvis menjadi pendek, otot punggung menjadi lemah dan keseluruhan postur badan menjadi terganggu. Ini menyebabkan kegagalan untuk mengimbangi badan dengan baik dan deria keseimbangan badan menurun, meningkatkan risiko terjatuh secara mendadak, di mana jatuh merupakan antara punca utama kematian dalam kalangan warga emas berumur 65 tahun ke atas di Malaysia. Fungsi imun juga terjejas teruk. Sistem limfa bertanggungjawab untuk membuang sisa dan toksin dari badan, tetapi kerana ia tidak mempunyai pam seperti jantung, cecair limfa tidak boleh mengalir jika tidak ada pergerakan otot. Akhirnya, tabiat duduk dalam tempoh lama melumpuhkan seluruh sistem imun dan menjadi punca penyakit keradangan merebak ke seluruh badan. Dari aspek mental, ia juga sangat memudaratkan. Apabila aliran darah berkurangan, bekalan oksigen ke otak menurun dan kesannya bahagian hipokampus yang bertanggungjawab untuk ingatan menjadi semakin nipis. Menurut pengimejan otak, warga emas yang menghabiskan sebahagian besar hari dengan duduk mempunyai kadar penurunan fungsi kognitif yang lebih cepat dan gejala awal demensia yang lebih ketara berbanding mereka yang tidak. Namun, berita baiknya ialah anda tidak memerlukan senaman yang kuat untuk menyelesaikan masalah ini. Kuncinya adalah jangan duduk terlalu lama. Cuba amalkan tabiat bangun dan bergerak sekurang-kurangnya selama 2 minit setiap 30 minit. Hanya dengan pergi ke dapur untuk minum segelas air, berjalan dengan mengangkat lutut tinggi di tempat yang sama atau melakukan regangan ringkas, metabolisme dan aliran darah akan mula kembali normal. Adalah penting untuk memasukkan pergerakan kecil dalam kehidupan harian. Berbual di telefon sambil berdiri, mengangkat tumit semasa menunggu kopi dibancuh atau bangun dan duduk sebanyak 10 kali dari kerusi makan juga merupakan senaman kekuatan yang sangat baik.
Gerakan halus ini terkumpul sepanjang hari dan menjadi perisai kuat yang melindungi badan kita. Jika boleh, jangan hanya duduk semasa membaca buku atau bekerja, gunakan meja berdiri dan tukar postur anda secara semula jadi antara duduk dan berdiri. Apa yang penting bukannya jangan duduk langsung, tetapi mengelakkan keadaan tidak bergerak secara berterusan untuk jangka masa yang lama. Malah, warga emas yang panjang umur di seluruh dunia sentiasa bergerak untuk sesuatu sepanjang hari. Ini kerana gaya hidup itu sendiri adalah pergerakan, bukannya waktu senaman yang ditetapkan. Badan kita direka untuk bergerak dan menjaga reka bentuk itu adalah rahsia paling asas dan penting untuk menjaga kesihatan selepas usia 60 tahun. Tabiat ketiga yang memendekkan jangka hayat bermula daripada sesuatu yang lebih mudah daripada yang disangkakan. Ia adalah tidak minum air secukupnya sepanjang hari. Ramai warga emas mengabaikan pengambilan air kerana mereka tidak merasa dahaga atau bimbang akan kerap ketandas. Tetapi kerosakan yang disebabkan oleh tabiat ini kepada badan kita adalah lebih daripada sekadar rasa dahaga. Selepas usia 60 tahun, deria dahaga itu sendiri menjadi tumpul, jadi badan perlahan-lahan menjadi kering dari dalam tanpa menyedari bahawa ia kekurangan air. Apabila air dalam badan berkurangan, perkara pertama yang berlaku ialah darah mula menjadi pekat. Kemudian jantung perlu mengepam dengan lebih kuat dan lebih kerap untuk mengedarkan darah ke seluruh badan yang membawa kepada tekanan darah tinggi dan beban pada otot jantung. Pasukan penyelidik di sebuah hospital universiti di Kuala Lumpur yang mengikuti 15,000 orang selama 25 tahun mendapati bahawa orang yang mengalami dehidrasi kronik mempunyai risiko kegagalan jantung 50% lebih tinggi daripada mereka yang tidak. Apabila kekurangan air ditambah kepada keadaan jantung yang sudah letih akibat penuaan, jantung akan sampai ke tahap di mana ia tidak lagi dapat bertahan. Beban yang besar juga terkumpul pada buah pinggang. Buah pinggang yang berperanan menapis sisa dan sisa metabolisme ubat hanya boleh berfungsi dengan betul jika terdapat air yang mencukupi. Dalam keadaan dehidrasi, badan cuba menjimatkan air dengan memekatkan air kencing, tetapi dalam proses itu, bahan berbahaya terkumpul dalam air kencing dan mewujudkan persekitaran yang memudahkan pembentukan batu karang. Apa yang lebih menakutkan ialah jika air terus berkurangan, toksin kekal dalam darah dan beredar ke seluruh badan, merosakkan fungsi organ, dan kerana kebanyakan orang tidak mempunyai gejala sedar walaupun fungsi buah pinggang menurun secara beransur-ansur, mereka hanya menyedarinya apabila sudah sampai ke tahap yang tidak dapat dipulihkan. Kesihatan otak juga tidak terkecuali. Lebih 70% daripada otak terdiri daripada air, dan jika air berkurangan, tisu otak mengecut buat sementara waktu, menyebabkan tumpuan, ingatan dan keupayaan membuat keputusan menurun dengan ketara. Menurut kajian sains otak tempatan melalui imbasan MRI, warga emas yang dalam keadaan dehidrasi menunjukkan penurunan kognitif yang serupa dengan tahap umur 10 tahun lebih tua. Akhirnya, dehidrasi kronik boleh mempercepatkan penuaan otak dan membawa kepada risiko demensia yang menakutkan. Sakit sendi juga menjadi lebih teruk. Rawan di antara sendi sebahagian besarnya terdiri daripada air dan air ini bertindak sebagai penyerap hentakan. Namun, jika air tidak mencukupi, rawan menjadi kering, geseran meningkat, menyebabkan keradangan dan kesakitan menjadi lebih teruk. Terutamanya bagi mereka yang sudah mengalami sakit sendi, dehidrasi adalah punca langsung yang memburukkan lagi kesakitan. Selain itu, masalah sembelit yang dialami ramai orang selepas usia 60 tahun juga berkait rapat dengan kekurangan air. Jika air tidak mencukupi, usus besar akan menyerap lebih banyak air daripada najis, menyebabkan najis menjadi keras dan sukar untuk membuang air besar yang boleh menyebabkan komplikasi seperti buasir atau penyumbatan usus. Keupayaan mengawal suhu badan juga menurun. Warga emas kurang berpeluh dan mempunyai fungsi kawalan suhu yang lemah. Jadi jika kekurangan air, terdapat risiko tinggi untuk keletihan haba atau strok haba dalam cuaca panas. Malah dalam musim yang dianggap tidak panas seperti musim hujan atau awal tahun, badan boleh menjadi terlalu panas jika dehidrasi terkumpul. Penyelesaian untuk semua masalah ini tidak rumit. Kuncinya adalah untuk mengambil air secara strategik sepanjang hari. Sebaik sahaja anda bangun pada waktu pagi, isi semula air yang hilang sepanjang malam dengan segelas air. Selepas itu, simpan botol air berhampiran anda sepanjang hari dan amalkan tabiat minum sedikit demi sedikit dengan kerap sebelum merasa dahaga.
Jika cuaca panas atau anda sedang mengambil ubat-ubatan tertentu, anda harus meningkatkan pengambilan air dengan sasaran lebih daripada 8 gelas. Adalah bagus juga untuk menetapkan penggera pada telefon bimbit untuk mengingatkan anda minum air setiap 2 jam. Jika anda tidak suka rasa air yang tawar, tambahkan perisa ringkas dengan memasukkan bahan seperti lemon atau timun. Makanan dengan kandungan air yang tinggi seperti tembikai, timun dan sup juga sangat membantu dalam pengambilan air. Memerhatikan warna air kencing juga merupakan cara yang baik untuk memeriksa status hidrasi. Jika ia berwarna kuning muda, ia adalah dalam keadaan yang betul, dan jika ia berwarna gelap, sila tambah air dengan segera. Orang yang hidup paling lama dan paling sihat di dunia menganggap air bukan sekadar minuman tetapi sebagai asas hari mereka. Badan kita melakukan beribu-ribu tindak balas kimia setiap hari dan air diperlukan untuk semua tindak balas ini. Menganggap pengambilan air sepenting ubat adalah titik permulaan untuk kehidupan hari tua yang cergas dan sihat. Mulakan semula hari ini dengan segelas air. Tabiat keempat yang memendekkan jangka hayat secara diam-diam bermula dari bidang yang tidak dijangka. Ia adalah memutuskan hubungan sosial dan meningkatkan masa sendirian secara berlebihan. Pada zahirnya, ini mungkin kelihatan seperti perbezaan gaya hidup yang mudah. Anda mungkin berfikir bahawa menghabiskan masa sendirian adalah selesa dan tidak mendatangkan bahaya kepada sesiapa pun. Namun, kajian perubatan mengatakan dengan jelas bahawa kesunyian dan pengasingan adalah sama mautnya dengan menghisap beberapa batang rokok sehari. Semakin banyak masa yang dihabiskan sendirian, badan akan menganggap situasi itu sebagai ancaman dan sistem saraf tidak dapat berhenti berada dalam keadaan tegang. Apabila tidak ada interaksi dengan orang lain, hormon stres seperti kortisol dan adrenalin terus dirembeskan yang menyebabkan tekanan darah tinggi, imuniti lemah dan keradangan sistemik mudah berlaku. Menurut kajian susulan jangka panjang terhadap warga emas di Malaysia, mereka yang terasing secara sosial mempunyai risiko penyakit jantung 29% lebih tinggi dan risiko strok 32% lebih tinggi. Kerosakan sistem imun adalah lebih ketara. Analisis darah warga emas yang terasing menunjukkan bahawa sel darah putih mereka menunjukkan tindak balas genetik yang tidak normal, seolah-olah mereka berada di bawah serangan berterusan. Badan bertindak balas seolah-olah terdedah kepada ancaman berterusan, menyebabkan sumber imun habis dan terdedah kepada kanser, penyakit autoimun dan penyakit berjangkit. Tambahan pula, kesunyian memberi kesan besar kepada kesihatan otak. Perbualan dan perkongsian fikiran dengan orang lain mewujudkan sambungan saraf baru dalam otak, tetapi jika pengasingan berpanjangan, semua peluang ini hilang. Perbendaharaan kata berkurangan, kelajuan tindak balas menjadi perlahan dan ingatan juga menjadi semakin lemah. Kajian MRI otak juga mengesahkan bahawa warga emas yang menghabiskan banyak masa sendirian mempunyai pengurangan ketara dalam jirim kelabu yang bertanggungjawab untuk ingatan dan kawalan emosi, dan penuaan otak berkembang lebih cepat. Dengan cara ini, jika pengasingan berpanjangan, perasaan kemurungan hampir tidak dapat dielakkan. Manusia pada asalnya adalah makhluk sosial. Kita adalah makhluk yang hidup dengan berbual dan berempati, dan jika keperluan itu tidak dipenuhi, pengeluaran neurotransmitter otak seperti serotonin dan dopamin berkurangan, mood menjadi muram dan kesunyian menjadi lebih mendalam. Masalahnya ialah, kemurungan ini tidak hanya kekal sebagai emosi. Ia memberi kesan buruk kepada kesihatan jantung dan mengganggu tidur nyenyak pada waktu malam yang menghalang pemulihan sel. Bukan itu sahaja, semakin lama masa sendirian, keupayaan untuk menjaga kesihatan diri juga menurun. Kerana tiada siapa yang menjaga atau memerhati, adalah mudah untuk melangkau makan, terlupa makan ubat atau mengabaikan keabnormalan dalam badan. Akhirnya, pengabaian diri ini membawa kepada memburukkan lagi pelbagai masalah kesihatan secara kompleks. Usaha sedar diperlukan untuk keluar daripada pengasingan ini. Walaupun anda tidak berasa mahu, cuba sertai perjumpaan yang ditetapkan seminggu sekali, kelab membaca, berkebun, kumpulan agama atau kerja sukarela, apa-apa jenis pun tidak mengapa. Apa yang penting bukannya apa yang anda lakukan, tetapi seberapa kerap anda pergi. Apabila anda sering berjumpa dengan muka yang sama, hubungan akan terjalin secara semula jadi. Membuat panggilan video atau panggilan telefon dengan keluarga atau rakan pada masa yang ditetapkan setiap minggu juga bagus. Adalah penting untuk menulisnya dalam jadual seperti temu janji hospital dan mematuhinya secara konsisten. Jika boleh, jangan makan sendirian,
tetapi kongsikan dengan seseorang. Hanya dengan makan bersama, ia sangat membantu kestabilan emosi dan keseimbangan pemakanan. Jika keadaan mengizinkan, membela haiwan peliharaan juga sangat berkesan. Terutamanya anjing, kerana anda perlu keluar berjalan-jalan setiap hari, jadi anda akan keluar secara semula jadi dan perbualan dengan orang lain juga akan berlaku secara semula jadi. Itu sendiri mempunyai kesan menurunkan tahap hormon stres. Jika anda mempunyai pekerjaan sebelum ini, pertimbangkan kerja sambilan atau aktiviti perundingan. Ini bukan untuk tujuan mencari wang, tetapi kerana rutin harian yang tetap dan interaksi dengan orang lain boleh menyuntik tenaga dalam hidup. Melakukan kerja sukarela di sekolah rendah, pusat kebajikan atau hospital juga merupakan pilihan yang baik. Rasa kepuasan yang dirasai semasa membantu orang lain memulihkan tujuan hidup dan mengukuhkan rasa hubungan dengan komuniti. Orang yang panjang umur di seluruh dunia secara tanpa pengecualian mempunyai interaksi antara generasi dan penyertaan komuniti yang aktif. Hubungan bukan satu pilihan. Ia adalah keperluan biologi untuk umur panjang selepas usia 60 tahun. Belum terlambat sekarang pun. Ucapan salam yang mesra, perbualan kecil atau satu panggilan telefon pendek dengan seseorang boleh menjadi permulaan untuk mengubah kesihatan anda. Kelima, dan tabiat maut yang ramai orang terlepas pandang adalah mengambil beberapa jenis ubat pada masa yang sama tetapi mengekalkannya tanpa pemeriksaan berkala. Anda mungkin berfikir bahawa anda menjaga kesihatan dengan baik dengan mengambil ubat pada waktu pagi dan petang. Namun, polifarmasi, iaitu mengambil lebih daripada 5 jenis ubat pada masa yang sama untuk jangka masa panjang, boleh mewujudkan masalah yang lebih menakutkan daripada penyakit itu sendiri. Terutamanya apabila usia meningkat, keupayaan detoksifikasi hati dan buah pinggang menurun dan kadar metabolisme ubat juga perlahan. Jadi toksisiti yang terkumpul dalam badan menjadi semakin besar walaupun dosnya kecil. Masalahnya ialah ubat-ubatan ini sering ditetapkan oleh jabatan perubatan yang berbeza dan diambil tanpa mempertimbangkan interaksi antara satu sama lain langsung. Sebagai contoh, dalam kes Puan Fatimah yang tinggal di Ipoh, beliau mengambil 8 jenis ubat sehari, termasuk ubat darah tinggi dari kardiologi, ubat diabetes dari endokrinologi dan ubat tahan sakit anti radang dari reumatologi. Kombinasi ubat-ubatan ini tidak pernah diuji secara klinikal dan sukar untuk meramalkan kesan sampingan yang akan berlaku. Malah, apabila pelbagai ubat diambil bersama, simptom baru muncul dan ubat lain ditambah, mewujudkan kitaran ganas di mana ubat itu sendiri menjadi racun yang merosakkan kesihatan. Pengumpulan ubat ini boleh menyebabkan pening, kekeliruan, jatuh dan juga kerosakan organ. Dalam banyak kes, simptom ini disalah tafsirkan sebagai penuaan mudah, tetapi sebenarnya ia berkemungkinan besar adalah tindak balas terhadap toksisiti ubat. Terutamanya ubat yang mengandungi bahan yang menyekat neurotransmitter yang diperlukan untuk ingatan dan keupayaan pembelajaran meningkatkan risiko demensia dengan ketara. Kajian menunjukkan bahawa pengambilan beberapa ubat yang biasa terdapat dalam ubat darah tinggi, ubat tidur, ubat alahan dan ubat pundi kencing meningkatkan kadar kejadian demensia sebanyak 54%. Risiko terjatuh juga meningkat. Satu ubat menurunkan tekanan darah, satu ubat lagi menyebabkan pening dan jika ubat yang mengaburkan penglihatan diambil bersama, risiko kemalangan meningkat dengan ketara hanya dengan berdiri. Jatuh adalah salah satu kemalangan yang paling biasa membawa kepada kematian warga emas. Namun begitu, perubahan akibat ubat ini sering diabaikan dengan menganggap ia kerana badan sudah tua. Selain itu, ubat-ubatan secara senyap menghabiskan nutrien dalam badan. Ubat kolesterol mengurangkan koenzim Q10 yang penting untuk fungsi jantung dan otot. Ubat kencing manis mengeluarkan mineral penting seperti kalium dan magnesium dan perencat asid perut menghalang penyerapan kalsium, zat besi dan vitamin boniki. Kesannya, keletihan, penurunan kekuatan otot, anemia dan lain-lain berlaku yang membawa kepada kitaran ganas pengambilan ubat lain. Beban kewangan juga tidak boleh diabaikan. Jika beratus ringgit dibelanjakan untuk kos ubat setiap bulan, maka tiada lebihan untuk pelaburan kesihatan sebenar seperti makanan yang baik, pemeriksaan kesihatan, senaman dan interaksi dengan orang lain. Ubat harus menjadi cara untuk menjaga kesihatan, bukan menjadi pusat yang memakan kualiti hidup. Langkah pertama untuk menyelesaikan semua masalah ini adalah mudah
Periksa semua ubat yang anda ambil dan beralih ke arah mengurangkan atau menghentikan ubat yang tidak perlu. Sekurang-kurangnya sekali setahun, pastikan anda menjalani semakan ubat yang komprehensif dengan doktor atau ahli farmasi anda. Anda juga boleh menggunakan khidmat nasihat ubat yang disediakan secara percuma di farmasi. Adalah penting untuk membawa bukan sahaja ubat yang diterima dari hospital, tetapi juga makanan kesihatan tambahan, ubat tradisional, vitamin dan pelekat sakit untuk diterangkan. Tanya diri anda soalan tentang setiap ubat. Ubat ini untuk simptom apa sebenarnya? Adakah ia masih diperlukan sekarang? Apakah perubahan yang akan berlaku jika saya berhenti? Bolehkah saya mengurangkan ubat ini jika saya mengubah gaya hidup? Banyak ubat yang telah diambil secara biasa untuk masa yang lama sebenarnya tidak diperlukan lagi. Pengurangan atau pemberhentian ubat yang dicuba di bawah bantuan doktor boleh menjadi peluang untuk meningkatkan kualiti hidup. Tabiat merekod keadaan badan mengikut waktu tertentu dalam sehari juga sangat membantu. Jika simptom seperti pening, mengantuk, pedih ulu hati atau insomnia muncul sejurus selepas mengambil ubat tertentu, ia mungkin merupakan kesan sampingan yang jelas dan bukannya penuaan mudah. Rekod adalah sangat perlu supaya tidak terlepas isyarat tersebut. Menurut kajian, warga emas yang mengurangkan ubat yang tidak perlu mengalami peningkatan kualiti hidup yang jauh lebih ketara daripada menambah ubat baru. Ciri sepunya orang yang menua dengan paling sihat ialah ubat yang minimum, pemakanan yang maksimum, pergerakan dan ritma kehidupan. Sekarang adalah masa untuk mengubah arah hidup daripada bergantung kepada ubat kepada kehidupan di mana anda membaca dan menyelaraskan isyarat badan anda sendiri. Mengurangkan ubat mungkin merupakan permulaan kesihatan sebenar. 5 tabiat yang telah saya sebutkan setakat ini iaitu melangkau sarapan, gaya hidup duduk sepanjang hari, kekurangan air kronik, pemutusan hubungan manusia dan pengambilan ubat tanpa semakan, semuanya adalah gaya hidup yang boleh anda ubah sendiri. Apa yang paling mengejutkan ialah hakikat bahawa walaupun selepas usia 60 tahun, badan kita mempunyai keupayaan untuk bertindak balas terhadap perubahan dan memulihkan dirinya sendiri. Jika anda mula mengambil sarapan berprotein, bergerak pada selang masa yang tetap, minum air dengan kerap, mengekalkan hubungan dengan orang lain dan memeriksa serta mengurangkan ubat, anda bukan sahaja dapat menghalang keadaan daripada menjadi buruk, malah fungsi yang sudah rosak pun boleh dihidupkan semula. Malah, ramai orang yang mengubah 5 tabiat ini mengalami perubahan yang ketara dalam masa beberapa minggu. Ramai yang mengatakan bahawa fikiran mereka menjadi lebih terang, badan mereka menjadi lebih bertenaga, tidur mereka menjadi lebih nyenyak dan tenaga harian mereka telah berubah. Umur hanyalah angka dan tidak bermaksud nasib untuk menjadi lemah. Cara yang kita pilih setiap hari akan menentukan sama ada hidup kita hanya sekadar bertahan atau berubah menjadi hari tua yang penuh bertenaga. Matlamatnya bukan untuk hidup lama. Hidup dengan sihat dan bermaruah sambil menikmati kehidupan adalah umur panjang yang sebenar. Permulaannya tidak sukar. Jika anda berasa mahu berubah selepas menonton video ini hari ini, keputusan itu sudah pun menjadi langkah pertama. Jika anda merasakan video ini sangat diperlukan oleh seseorang, sila kongsikan kepada ahli keluarga atau rakan yang berumur 60 tahun ke atas. Perkongsian video sekali sahaja mungkin menjadi peluang untuk mengubah hidup seseorang. Jika video ini membantu, sila tekan butang suka, dan jika anda tidak mahu terlepas maklumat kesihatan seperti ini pada masa hadapan, sila pastikan anda melanggan dan menetapkan pemberitahuan. Tempoh paling sihat anda belum berakhir. Sekarang adalah permulaan sebenar. Saluran kami akan sentiasa berada di sisi anda untuk berjalan di jalan itu bersama-sama. Jika anda mahu menjadikan hari esok lebih sihat, sila bertindak sekarang juga.